Aku jarang masuk 4 wheel ni. Alright, Narong ni sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa awak tak biasa kan? Lalu jalan dalam bandar. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah sampai dekat ni FMC Kelah Eco Park. Adventure sikit. Okay, kali ni kita trip pergi tengok Centauri Kelah. Terata abang dia. Lupa buat jalan. Kau lupa. Oh, mendaki sikit. Dan apa mana? Malah. Dia dah konkrit. Tu ada perahu kayak.
Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah sampai. FMC Kelah Eco Park. Assalamualaikum. Jaga sini Jaga sini. Bawah mana latar peah ke? Tapi tu tengok ada tempat ni. Tu datang. Main kat atas tu ada apa? Sini ada makanan apa? Siapa? Ini tak ada, semua bawa sendiri masak. Oh, bawa sendiri masak. Okey. Kita ni gamble. Main gedah ni. Ada kerja setang. Ada kena apa-apa bayaran? Tak ada, cuma kalau nak mainkan Kelah tu beli dedok dia lah. Oh, boleh lah. Jadi kat bawah ni je dah ada. Kalau kat bawah Tak ada kolam dia kan? Apa ni? Tengas. Ada. Tak banyak lah. Tak banyak lah. Mana dedak bang ni Ni boleh bagi Kelah makan? 2? Ha? Dia sedut lah. Oh, besar tak? Tak ada yang sekilo, 2 kilo? 2 kilo dalam kolam ni. Situ lebih kurang apa tu? Dalam 400 gram gitu lah. Oh. Ini memang asal ke atau Asal. campur? Asal. Asal lah. Tapi buka ke tengah ni tak ada. Kelah. Apa ni yang kita bela ni. Oh. Merah lah. Kelah merah lah. Ke hijau? Hijau lah. Selama makan benda ah. Jom. Kalau Kelah ni susah. Kalau Kelah ni dia apa ni? Kalau ekor sekilo tu 300 lah. Oh. Jadi kalau 2 kilo Seekor kalau sekilo harga 300 Kelah dah. Minta lapia. Banding, tasik banding. Kau tengok dia nampak makanan. Kau tengok dia nampak makanan. Dia ada penginapan juga. Oh, chalet. Oh, chalet ada 2 biji. Ada 5 biji lah. Biasa dia geng-geng 4 wheel lah. Geng 4 wheel masuk sini. Dia orang ada track kan. Oh, tengok. Nampak orang datang. Minta lapia tak nak? Tak nak. Ada. Ni baru betul sungai. Tak ada orang mandi-manda boleh mandi lah. Boleh mandi lah. Bawah boleh mandi lah. Oh. Kalau dekat atas tu boleh rendam kaki. Hmm. Kalau kat bawah ni boleh berendam lah sampai kat leher. Oh. Ni banyak ni kan. Rasa ramai kita. Aduh banyak ni. Kecil. Kelah ni. Masa orang panggil dia ni macam tu pasir lah. Ada pasir. Boleh nak main dia. Dia tak lari ya bang? Tak. Kalau air besar dia tak. Oh. Ramai. Tu datang lagi tu. Nak ikut. Tu boleh camping tu. Luas kawasan dia. Semua di sini kapal sampai sini si Azlan ni. Sampai sini si Azlan. Dia cakap 50 hektar je, tapi orang cakap 90. Oh. Dia genggam apa ni? Pelik lah bagi Hmm. kendang tanah. Betul Dia cari. Ya Allah. Ni goreng yang sisi.
tu. Air dia lebih kurang Dia kilo dua. Ni sepanjang sungai ni penuh dia Tak ada lah sini lah. Tempat makan last. buat memang ajar bagi makan kat sini lah. Tak ada orang. Macam orang jaga kan sauk ni. Aduh. Tu yang malas tu. Kenapa nak dia turunkan dekat besar bawah pakai tu? Ada juga. Kalau jarak daripada sini sampai dekat kayak lah. Sampai sekilo ni. Oh. Tapi bukan Tak ada. tak ada ni. Dia sistem. Ekosistem dia. Dia tahu kalau lompat atas air. Kurang oksigen lah tu. Ya Allah. Nak gila. Panuh. Ketuk panggil, panggil. Datang. Tuh. Nampak. Oh, dia datang. Mari. Kadang-kadang kita tepuk tangan pada dia datang. Kadang-kadang. Dia dah tahu lah. Ambeh apa dia. Aku nak ambil GoPro punya casing waterproof. Aku nak ambil gambar ikan ke laut dalam air. Banyak gila weh. This is Kelantan. Memang geng-geng 4 wheel banyak ah. Main kat sini. Kebetulan aku pakai pickup truck ni Hilux. Boleh lah. Kereta pun lepas masuk. Dia punya banting. Kereta pun lepas masuk. InsyaAllah. So owner tu cakap kancil pun lepas masuk. Alright. Dia tak ada apa tu, dia tarik tangan dia. Tarik, dia tarik kulit tu kan. Dia mudah kerja ke?
kolam 2. Kolam 2 ni dia tak berapa jinak. Nampak? Nombor makan pun dia buat bodoh kat bawah tu. Nak ada. Kolam ni mesra. Cantik tempat dia. Ikan saja dalam tu. Best. Jom kita pergi masak Maggi. Geng, kita dah beli Maggi. Tu kat pondok ni boleh masak-masak. Semua siap perlengkapan. Ya. Ini elektrik pakai apa bang? Generator lah. Malam bawa on lah. Makan. Cong Tu bawah tu bang best. Oh. Pernah apa nampak di sana masuk sekejap balik. Dia ronda-ronda je. Bawah. Ada kelas kat bawah tu kok. Ada kau lecet ke? Abang tengok misai tu. Berani tak berani bang? Ini 2 beri ni, mega hijau. Pada gitu kita tala ni Maggi tu ni dah lapar tu. Ada buat sewa ATV juga. Ada 2, 4, 6, ada 7 biji. Basikal MTB pun ada, nak glamping pun ada. Toilet semua cukup, bilik air. Apa nak lagi? Memang tempat geng ni apa? 4 wheel lah. Bang minta diri lu bang. Minta diri lu lah. Nak check out lagi bang. Jumpa lagi bang Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi bang. Bang, selamat lah. Buat kerja kat sini. Okey bang, Assalamualaikum. Jumpa ke? Okey kak. Buah berangan. Pokok buah berangan. Banyak buah dia tu. Cari yang gugur. Ni. Buah berangan ni. Ya ke? Dia makan macam tu je? Boleh? Rasa kacang mentah lah. Okey lah geng. Sampai situ je lah aku datang ni. Tengok kelas ni. Ambil gambar dulu. Cekat. Alright. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Asri Blues. Assalamualaikum. 4 wheel. Aku jarang masuk 4 wheel ni. Alright, nak agung ni sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa awak tak biasa kan? Lalu jalan dalam bandar. Oh.